Hari ni saya nak pergi tengok kapibara dalam hutan. Harap-harap dapatlah jumpa ya. Lama sangat dah tak jumpa kapibara ni. Tapi bila masuk-masuk je hutan terus nampak banyak kura-kura guys. Satu kapibara pun belum jumpa lagi. Badan kura-kura ni keras gila. Yang ni mak saya kata kalau gigit phone pecah. Kura-kura yang ni menangis lah guys. Umur dia tua sangat dah. Tengok dorang makan lambat sangat kan. Kapibara lah. Ini keluarga kapibara namanya Bara. Bara ni seorang yang penakut tapi comel. Tengoklah mulut dia tu. Yang ni monget. Monget ni pandai makan. Dia nak rampas phone ni guys. Ini pula bird. Okey, jom kita cari kapibara seterusnya. Guys, dia tiba-tiba hinggap kat saya guys. Lepas tu boleh pula dipijak kepala saya guys. Kurang asyam dia guys. Ada seekor lagi hinggap kat kepala orang tu. Okeylah, jom kita cari kapibara. Tak habis-habis lagi dengan kisah bird ni. Bird ni terlebih famous lah. Saya nak cari kapibara bukan bird. Ada lamb shank lah. Kenapa lembu ni ketot? Panjangnya lidah. Wow, kerbau Upin Ipin. Ni lah dia kapibara. Comelnya. Rabbit ni gaduh. Cuba korang tengok mulut kapi ni. Comel Wow, ramainya kapibara. Kalau hari-hari dapat tengok kapibara ni mesti best. Tapi apa yang dua ekor kapi ni buat? Lepas tu ada sepupu kapibara. Matanya merah. Matanya merah saga. Dekat sini ada bapak kapibara lah. Main kejar-kejar dengan haiwan. Entahlah. Alamak, nak cari kapi tapi terjumpa buaya lah. Nak jumpa kapibara tapi tiba-tiba ternampak ular gergasi guys. Seram lah tengok ular. Akhirnya encik ni bergerak. Yang ni tak tahu namanya apa. Mata dia boba. Ayam gemuk boleh buat ayam goreng. Tapi yang ni saya tak tahu apa. Ini burung paling cantik saya pernah nampak. Eagle. Kesian bakal ayam goreng ni. Fuyo ada Pikachu juga. Lepas tu tiba-tiba terjumpa ramai sangat adik-adik. Cuba korang hadirkan diri di komen. By the way, korang semua comel lah. Yuk kita jumpa lagi yuk. Pas ni bawa kapi tahu.